Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita di channel Amran Lens guys. Dah lama abang tak buat video. Hari ni abang ada lagi satu projek DIY untuk Triton Athlete abang. Kalau korang tengok apa yang berbeza adalah owning abang saiz dia 3x2.5. Agak panjang. Biasanya orang ambil maksimum pun 2.5 times 2.5 kan. Kenapa? Sebab abang ada dua rack dekat atas ni. So ni belum pasang habis lagi sebab abang nak tunjuk macam mana cara pemasangan. Quite simple kalau korang ada rack macam ni. Kalau korang ada rack macam ni memang senang sikit nak pasang lah. Sebab dia hanya plug and play. Beli owning ni nanti kalau korang minat, yang ini versi all black. Ini brand dia guys. Tengok atas ni. Jason Box owning, specially ordered. Nanti abang share dengan korang. Ada link dekat bawah mana korang nak contact, boleh beli. Kalau korang ambil 2.5x2.5, dia bagi L bracket ni 2 saja. Tapi kalau ambil 2.5x3, memang dalam package tu dapat 3. Jangan risau, semua skru komplit dia akan bagi. Sama ada korang pakai roof rack yang biasa atau heavy duty macam ni, semua pun boleh pasang guys, tak ada masalah. Siap ada installation guide lagi. So abang pasang sendiri. Macam cakap dah beli tu 3, sekarang tinggal nak skrukan saja. Okay, macam mana nak masukkan dia punya ni, apa kita panggil tu, bracket ni, kita kena buka ni. Nak buka ni ada skru di bawah lah. Jadi buka edge dia ni, masukkan benda ni. Kalau korang nak lebih pun boleh, tapi kena beli asing lah. Kalau ikutkan 3 ni dah cukup kuat lah guys. Memang cukup kuat sebab ni heavy duty juga. Dan benda ni tak berat sangat pun. Rasanya tak sampai 10 kilo. Memang solid lah. Dia orang kata sesaing-saing ARB. Nanti kita buka lah bila pasang. Okay, boleh adjust depan ke belakang ke sebab benda ni adjustable. Nampak? Baru kita ketatkan, baru kita ketatkan. Okay. So abang ingat abang nak pasang ke belakang sikit lah. Daripada instead of ke depan ke belakang. Set cun-cun kita boleh ketatkan. Ini ada thread lock. So memang kuat lah, kukuh. Okay, sana pula adjust dulu. Okay, dah sesuai. Kalau kita ketatkan, pastikan ngam-ngam, masukkan ke dalam sikit. L bracket ni tak ada masalah Ada orang suka di atas tinggi. Abang buat macam ni ngam-ngam sebab buka pintu pun tak ada masalah. Nanti kita tengok. Bila buka pintu tak ada masalah, nampak lagi cun lah. Bracket yang ketiga kita lockkan juga. Adjust sedang-sedang elok. Dan kita boleh ketatkan. Mantap. Tengok. Belum ketatkan lagi ni Ini belum ketatkan lagi. Nampak sangat solid dan kukuh. Most important, buka pintu tak kena. Tak ada masalah. Dan juga bukan tak nak letak tinggi. Nampak macam tak apa cantik lah. Lagipun kalau tinggi nanti kita pergi shopping complex kan, susah parking kena kan. Okay, sekarang kita ketatkan dia punya owning. Yang ini tak boleh pakai mesin lah. Ini kena ketatkan pakai tangan. Yang risau guys, memang dia lock kau-kau punya lah. Memang ketatkan ke 6 skru. Satu ni ada 2, tengah 2, ujung 2. Tengok guys, yang paling best. Dia bagi package dengan kunci tu. Memang solid, kecil je tengok. Dia tak besar, kecil. Tapi 3x2.5 dan semua kali hitam. Dah siap pun guys. Sangat cepat sebab yang pertama macam abang cakap, abang ada heavy duty roof rack tu, jadi senang pasang. Tapi walaupun anda ada roof rack yang biasa tu, tak ada masalah sebab dia ada bagi double macam ni. Dia akan ada bagi benda besi ni dan juga skru ni. So memang boleh masuk sebab dia memang ada package yang cukup lah. So sangat kukuh lah guys. Memang puas hati korang tengok appearance dia, penampilan dia sangat puas hati. Bila abang goyangkan ni, kereta goyang dah pakai 3 bracket. Jadi 3 tak ada masalah guys. Kita akan pergi satu tempat yang luas. Abang tak masuk hutan ni bulan puasa. Mungkin dekat park ke dekat taman ke kan, kita akan buka, kita tengok dalam ni all black. Okay, stay tune, kita pergi buka. Alright, mantap. Kita sekarang dekat tempat yang open sebab kita nak try lah owning kita yang pasang hari tu kan. So kita nak try. Sekarang kita boleh buka. Dia ada lock guys, macam abang cakap ada lock. Simpan lock dia dulu. Kita buka. Kita nak tengok apa isi kat dalam dia.
Okey, tolakkan ke atas macam ni. Oh, dia ada clip. Dia ada clip, ada velcro lah. Ada 3, bagus Sebab dia agak besar, jadi dia ada 3. Jadi kita kena buka velcro dia ni. 1, 2. Kebetulan hari pun mendung guys, macam nak hujan. Dia sesuai. Terus tarik dan pusing. Yang ini abang ambil atas bawah all black. Okey. Waktu kita buka ini, korang nampak tak dalam ni? Tarik keluar. Ini penting ni. Kita tarik keluar. Sebab apa? Nanti kita nak letak atas tu. Kalau lambat, kalau kita buka kemudian, nanti susah. Yang ini pun hitam kan. Dan continue. Okay. Boleh pusing untuk panjangkan. Nampak? Masukkan dalam tu. Sama juga dengan sebelah ni. Kita keluarkan kaki dia supaya tak berat. Kita dah panjangkan kaki dia ni. Jolok kat dalam ni. Zoom sikit. Kebetulan hujan lah guys. Ngam-ngam apa nak try hujan. Ini terus lock. Kita pergi belah sini. Sama juga cari ujung dia. Tolak maksimum. Dan kita lock. Lock dia pusing je. Macam kita pakai tiang pole waktu kita camping kan. Ingat tak? Sama je. Okay, ini ada strap velcro untuk secure tepi ni. Yang bestnya owning ni, abang dapat all black. Nampak? Kena tinggi sebelah Kenapa kena tinggi sebelah? Sama ada kau nak tinggi belah sana atau tinggi belah sini. Penting dia air nak turun. Tak nak air bertakung guys. Kita boleh tengok dia ada bagi tahu maksimum dia ni. Ini adalah orang kata yang dia bagi tahu level yang paling sesuai lah. Dia ada bagi dia punya tali dengan pack lah. Kok angin kuat kan, terbang benda ni. Jadi kita kena secure lah, ikat tali kat sini. Mana kita boleh ikat tali kat sini, nanti kita tarik. Macam buat tiang pole lah, sebiji macam tiang pole kita punya fly sheet. Puas hati. Cuba kita tengok luar ni. 3 kali 2.5. Okay, kalau korang nak, abang boleh sediakan dia punya link ataupun contact number dekat bawah. Seller dia memang friendly lah, bagus. Abang boleh puas hati. Okay, memang cun. Kena dengan tema all black. Boleh contact seller, mungkin dia ada warna lain. Tapi yang ini bukan setakat hitam dekat atas Ada owning tu kita beli, atas dia hitam. Dia punya alu ni warna alu lah, warna silver, tiang warna silver. Yang ini all black kan. All black. Mantap Okay guys. Cara pasang dia pun dah tunjuk. Memang berpuas hati lah. Abang nak buka tapi hujan balik. Tapi memang menguji ketahanan dia lah kan. Bagus dia, ketinggian dia. Kalau macam abang tinggi 170, dekat daripada sini lah. Dia tengok terpulang pada korang. Korang boleh tinggikan yang dekat sini. Abang nak buat rendah ngam-ngam sebab nak bagi nampak. Tak nak lah tinggi sangat daripada kereta ni. Nanti nak pergi ke mana-mana, parking susah kan. Jadi sedang elok lah. Korang boleh tinggikan lagi. Jadi kalau berlaku hujan yang lebat, kita kena turunkan sebelah. Sama ada sebelah sana atau sebelah sini. Jadi kalau setakat berdiri, abang masih okey lagi lah. Kalau orang yang tinggi tu mungkin dia akan tinggikan belah sana kalau hujan lebat. Guys, memang cun-cun kita review dalam hujan ni. Kita boleh tahu durability dia. Okey, jika hujan lebat, sebab benda ni sama level kan. Korang tinggikan sebelah, rendahkan sebelah. Confirm air semua pergi kat sana. Memang cun. Macam ni, jangan risau, air takkan bertakung. Memang berpuas hati lah. Worth it. Tengok tu, air mengalir kat sana je. Jadi kita tinggikan sebelah, rendahkan sebelah. Itu cara dia yang lebih mantap guys. Walaupun abang buat rendah, kalau tinggi rasanya lagi pecik air tau. Air akan mengalir turun. Dia tak akan, kalau korang letak tinggi, air akan pecik. Jadi setakat nak buka pintu ni,
Masih ada masa untuk buka tutup pintu lah. Yang ini pun sama. Buka pun dia ke atas kan. Memang A guys. Sambil menunggu hujan berhenti, kita terpaksalah santai-santai dulu guys. Ni. Okay, baik. Memang cun-cun lah. Boleh buka akses tengok air kat atas. Tapi tak kena. Ini memang satu setup yang memang cun. Ingat kalau kita pakai ini, kita turunkan sebelah jika hujan lebat. Jangan risau air bertakung guys. So menunggu hujan berhenti, kita santai dulu lah. Alright, hujan pun dah berhenti. Betul-betul punya review ni. Kita masuk untuk simpan. Ini kita buka dulu. Ini cara dia. Keluarkan daripada railing dia. Okay, loosekan dia. Sekarang kita kena simpan satu dulu. Simpan. Masukkan dalam ni. Tu dia. Ni loosekan sebelah lagi. Elok 2 orang lah guys. Kalau seorang susah 2 orang. Kita dah buka yang ujung tu. Kalau susah berdua lah guys. Abang nak tunjuk je. Ni masukkan ke dalam. Masukkan ke dalam. Dan kita boleh start gulung. Gulung dia macam ni. Sambil kita tarik. Ni gulung dia macam ni. Okay. Pada saat kita gulung nak habis ni, jangan sampai habis. Ambil yang ni, simpan ke dalam. Satu. Simpan. Satu lagi pun simpan. Macam tu. Alright. Dan baru kita continue gulung. Ini adalah gulungan terakhir kita untuk simpan lah. Dia memang kalau kita gulung cantik, dia ngam-ngam je guys. Ambil yang tengah dulu. Kita velcrokan yang tengah dulu dengan kuat. Baru kita boleh lepas. Yang ini seorang pun boleh buat guys. Kalau kena cara dia macam abang tunjuk ni, seorang pun boleh buat. Nampak? Macam ni. Mantap guys. Dan yang tepi ni, yang terbaiknya, dia bagi package dengan lock guys. Memang secure lah guys. Lock tu nombor korang sendiri set lah. Mantap tak? Tengok. Tengok guys sampai sini. Memang puas hati lah. Okay. Itu saja daripada abang. Kalau jumpa dekat campsite, hello. Tapi tengok pada campsite lah kan. Mungkin ada tempat yang kita boleh pakai awning ni. Ataupun kita berpiknik tepi sungai, tepi laut kan. Ataupun memang campsite tu memang tempat yang kita boleh gunakan sekali dengan kita punya kenderaan. Jadi jika tak ada benda ni, kita biasanya ada dome tent ataupun kita ada apa tu? Ataupun kita ada fire shade. Okay, jangan lupa guys, kalau anda suka video sharing abang ni, subscribe Amran Lens, like, follow and share. Until next review and DIY. Assalamualaikum.